Oi. Hari ni aku nak unboxing beg Nasir lah, sebab aku tengok macam-macam ada dekat dalam beg dia tu. Ini adalah beg harian Nasir pergi kerja. Syed, kau buat apa ni, Syed? Boleh buka Syed? Boleh. Boleh buka tu Tak ada bantal larang pun. Ha? Tak ada bantal larang. Ini apa? Oh, ini book manual. Oh, ada buku. Kerja ada buku. Oh, receipt pun ada nak claim. Ha, kita tengok. Oi. Woi, ni berat semacam ni. Ada ni barang baik ni. Pantai hospital, bos. Kita pantai. Oi, ni berus gigi. Dengan bercuci muka. Oh, dulu masa jadi pomen tak ada pula buat berus gigi dengan bercuci muka. Sejak jadi Nasir Rave Pro ni, Bini sayang, bos. bini saya. Lagi. Ni apa benda speed voltmeter? Ni motor punya ni. Customer punya, bos. Kau pamen kereta kan pamen motor ni? Motor pun boleh, kereta pun boleh. Semua. Lagi? Weh, ini buat apa ni? Ini namanya standby. Apa ni? Untuk apa ni? Dia kalau bos-bos marah-marah dari pening kepala saya makan. Lagi. Apa kena? Yang banyak sampah, bos. Oi. Bos. Oh, jambang dia. Kegemasan yang pertama. Oh, sikat. Okey. Dulu masa jadi mekanik tak bawa minyak rambut dengan sikat ni. Sejak jadi host live ni, sejak jadi content creator ni, minyak rambut sikat. Penampilan nombor 1. Oh, dah cari handphone ni, Lagi. Oh. Ni apa ni? Ni apa? Ha? Ni apa? Scan tool. Oh, Bluetooth scan tool. Oh, Bluetooth. Oh, senang kerja sekarang kan? Hai, senang. Cocok, lepas tu terus kat handphone. Ha. Tapi yang ni dia tak dapat tepat kan? Dia asal baca dia punya kod je lah. Boleh lah, mudahkan lah. Sampah banyak. Ya Allah. Perfume wanita. Wah. Perfume lagi. Woi, wanita punya. Ni bila kau gemat ke apa? Itu dia habis. Ha? Bukan bini dia punya. Jangan lah, satu. Ni tak apa. Yang ni nyawa dia. Ni apa pula ni? Ni basikal dia ni. Oh, sama. Oh, itu saja ada tu. Lagi. Depan. Tak ada. Tak ada. Okey, selamat. Oh, selamat. Takut-takut ada bawa ni. Tok range dalam ni.